Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera. Dari Agrobank TV, bersiaran langsung di Facebook Agrobank sendiri. Hari ini kita di dalam podcast Agrobank yang diberi nama Sembang Agro. Di mana kita telah berlangsung podcast ni 2 episod yang sebelum ni. Kemarin kita dah keluar episod yang kedua. Kali ini di episod yang ketiga, secara eksklusifnya kita bersiaran langsung. Bukan lagi recording, kita bersiaran langsung di Maha 2024 dan istimewanya Sembang Agro kali ini berada di Agro Youth. Untuk orang-orang muda, bukan semua orang muda lah, kita buka untuk semua peringkat usia. Di podcast kali ini kita nak menceritakan tentang memperkasakan pertanian moden melalui pembayaran digital. Sebelum tu saya terlupa sekejap tadi. Kenalkan diri saya Hazwan Hairul, host anda untuk hari ini. Tapi saya tidak kesorangan. Kita ada 2 figura ataupun 2 tetamu istimewa yang menemani di podcast Sembang Agro hari ini. Jom saya kenalkan, di sebelah kiri saya kita ada Encik Muhammad Fazli Muhammad Jamil, Ketua Bahagian E-Perbankan Perniagaan Agrobank. Kita panggil Encik Fazli ya. Okey, apa khabar Encik Fazli? Alhamdulillah sihat, terima kasih Cik. Macam mana preparation untuk di Maha? Okey, nampak setakat ni sangat baik. Semalam ini hari kedua, semalam kita dah hari pertama. Alhamdulillah semuanya seperti jalan lancar seperti yang kita rancang. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah Cik Fazli nampak tenang hari ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan tetamu istimewa yang kita bawa terbangkan jauh Okey, kita ada Puan Noshitra Firza, lebih mesra dipanggil Puan Firza, pengarah perkongsian strategik PayNet. Puan Firza, apa khabar Puan Firza? Baik, alhamdulillah. Macam mana dapat perasaan, soalan klise perasaan hadir ke podcast Agro Youth ni? Okey, menarik tengok apa yang ditunjukkan pada Maha kali ini. Alhamdulillah. Okey. Jadi semua tetamu-tetamu kita pun dah bersedia untuk berkongsi, untuk kita kupaskan tajuk-tajuk di podcast-podcast yang kita dah hidangkan untuk tuan-tuan dan juga pelayan-pelayan di luar sana. Dan saya nak bagi tahu pada tetamu-tetamu kita jugalah, istimewanya di podcast kita kali ini di Sembang Agro ni, kita bersiaran langsung di Facebook Agrobank. Dan yang paling seronoknya kita ada online, kita juga ada offline, di mana kita linkkan MCP kita di skrin di luar situ dan orang lalu lalang pun nampaklah kita sebenarnya ni. Kalau ada, dan kita nak sarankan kepada orang luar untuk teruskan tekan butang sharekan kepada ramai-ramai. Dan kalau ada soalan nak ditujukan, saya ada indikator di sini, saya akan bacakan soalan nak ditujukan kepada Puan Fiza ataupun Cik Fazli kita. Boleh jawab soalan-soalan netizen? Boleh insya-Allah. Tapi kita sarankan diorang jangan komen yang bukan-bukan lah Okey. Jom kita pergi ke tajuk kita lah hari ni. Kita secara santai, kita nak tanya sebenarnya kalau bahasa yang kita nak masukkan kat sini yang lebih formal tadi, memperkasakan pertanian moden melalui pembayaran digital. Tapi bahasa santai untuk youth ya Allah, untuk netizen-netizen kita dekat luar nak tahu ialah cashless dan pertanian. Memang kenalah daripada department DBD sendiri, Digital Banking dan juga PayNet. Jadi siapa nak mulakan ni? Cik Fazli dulu boleh? Boleh insya-Allah. Boleh. Okey. Soalan yang pertama senang je Cik Fazli. Mungkin Cik Fazli boleh, dari sudut pandangan Cik Fazli lah daripada Digital Banking Department ni dan Agrobank sendiri, apa itu cashless yang nampak lah? Okey, terima kasih Cik Azwan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sedikitlah pengenalan apa itu cashless kan. Okey, maklumat kepada semua pendengar yang di luar sana. Okey, actually untuk Agrobank, I think mungkin ramai tahu Agrobank ni lebih fokus kepada pertanian, pembiayaan dan sebagainya. Tetapi mungkin ramai tak tahu yang Agrobank juga ada perkhidmatan tanpa tunai ataupun kita panggil sebagai cashless. Untuk elemen untuk cashless ni sebenarnya kita bagi kepada 3 elemen lah. Pertama, kita ada satu debit card kan. So Agrobank pun mempunyai satu debit card, iaitu penggunaan debit card hanya tap ataupun insert dekat mesin terminal tanpa menggunakan tunai dekat ATM dan sebagainya untuk transaksi pembayaran dan sebagainya. Itu elemen utama. Cik Azwan, yang kedua kita ada internet banking. So internet banking kita tahulah kan, untuk pertanian itu adalah satu elemen yang baru dan kita kena wawakan lebih dalam. Kita dah terbiasa menggunakan menggunakan tunai untuk transaksi harian. So menggunakan internet banking untuk membuat transaksi transfer, bayar bil dan sebagainya. Itu elemen kedua Cik Azwan. Yang ketiga tadi QR. So macam dilihat kat depan meja ni, itu adalah QR. Itu adalah satu elemen yang sangat mudah di mana hanya menggunakan QR, hanya menggunakan mobile application daripada apps bank masing-masing, hanya scan kepada peniaga ataupun kepada petani yang
ada penjualan industri asas makanan hanya menggunakan QR. Itulah dia punya cashless tu. Maksudnya menggunakan tanpa tunai untuk buat transaksi. So itu adalah elemen cashless untuk bantu pertanian secara moden zaman sekarang. Okey, tu intro dia dah macam dah pergi deep lagi Dah tu. deep. Simpan dulu peluru tu. Okey. Itu dari sudut Agrobank lah. Betul. Maksudnya kita cashless ni tanpa tunai lah kita nak Tanpa faham tunai, tu. ya. So produk-produk ataupun servis daripada DBD sini adalah itulah internet banking, cashless, QR, Betul, bantu betul. usahawan-usahawan Betul. semualah. Okey, Cik Fazli simpan dulu. Kita Okey, nak tanya baik. Puan Fiza. Puan Fiza, sebelum kita mula ni Puan Fiza, saya yakin lah ramai pelayar-pelayar di luar sana yang mendengarkan kita ni juga. Orang tahu Penet. Kalau sebut Penet, orang mesti tahunya Penet ni kan. Tapi mungkin Puan Fiza boleh ceritakan sikit apa itu Penet dan apa itu cashless dari sudut Penet ni. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan strategik kami iaitu Agrobank kerana menjemput Penet untuk hadir sama dalam podcast pada pagi ini. Okay, untuk yang mungkin tidak mengetahui siapa itu Penet, Penet ataupun Payments Network Malaysia Sdn Berhad adalah pengendali infrastruktur pembayaran di Malaysia. Dan Okey. kami perlu memastikan infrastruktur ini adalah cepat, selamat dan baik untuk digunakan oleh orang ramai. Okey, jadi kalau sebagai pengendali infrastruktur ini kami ada pelbagai jenis produk pembayaran. Contohnya seperti pembayaran bil iaitu menggunakan JomPay. Kita ada macam yang Cik Fazli mention tadi, Do It Now QR. Jadi ini memudahkan untuk membuat bayaran menggunakan telefon bimbit, penggunaan kad debit dan sebagainya. Jadi mudah katanya kita membantu rakyat untuk berpindah daripada penggunaan cash kepada cashless lah. Sedikit pengenalan berkenaan Itu untuk Penet Penet lah. Okey, so itu antara peranan Penet lah dan orang kat luar pun dah tahu lah. Payment Network. Payments Network Malaysia Sdn Payments Berhad. Network Malaysia. Tu agak luar, jangan sebut Penet tapi tak tahu. Hari ni kita buat Penuh. special untuk ni lah, untuk pelapis kita kat luar sana. Okey, Cik Fazli, tadi dah cerita pasal Agrobank dan pasal Penet ni semua. So, kita nak tanya, mungkin tadi Cik Fazli ada nak cerita lebih terperinci lah pasal kita punya peranan Agrobank ni untuk cashless dalam memperkasakan skema sikit kan. Untuk memperkasakan kita punya pertanian dan juga kita jaminan makanan berkaitan dengan cashless ni sendiri. Okey, terima kasih Cik Azwan. Okey, kalau kita cerita pasal digitalisasi sekarang ini adalah zaman yang kita telah pergi ke satu zaman yang lama. Sebelum ni kita secara apa yang basic, sekarang kita kepada digital. So itu masuk dengan pertanian. So digital ni dia satu era yang kita tahu tanpa sepadan dia akan bergerak lebih laju dan sebagainya. So dia termasuk dengan digital payment dan digital payment acceptance ataupun payment platform. Okey, untuk peranan Agrobank ni besar sebenarnya Cik Azwan, sebab kita nak memberi satu mandat ataupun insentif atau inisiatif kepada petani ataupun pertanian moden ni untuk menggunakan perkhidmatan pembayaran tanpa tunai ni untuk menjadi pemudah cara sebenarnya, kan, dari segi dia punya transaksi harian dan sebagainya. So peranan Agrobank dari segi pertama untuk kita mewawarkan ataupun memberi edukasi, kan, itu yang pertama. Yang keduanya kita kena bagi kepada khusus untuk cara membantu mereka daripada membuka akaun dengan Agrobank dan diikuti dengan mengambil pembiayaan, dan kita akan mengajar mereka dari segi menggunakan perkhidmatan internet banking saya mention tadi, kan, untuk membantu mereka untuk mengurus kewangan lebih baik sebenarnya, kan. So sebenarnya ia lebih, kita tahu zaman kita baru lepas pasca Covid, kan, di situ ramai terjejas dari segi pertanian dan sebagainya. So ramai risau dari segi nak menggunakan cash. So inilah salah satu, and so Agrobank tu kita mengajar mereka lah dari satu fasa ke fasa berikutnya. So di situlah kami ambil inisiatif di bawah saya selaku ketua di bawah e-banking business untuk memikirkan apa lagi kita nak kena buat untuk membantu para petani kita ni, kan. So kami telah membuat satu langkah dan kami buat satu program ataupun inisiatif kita panggil sebagai program Cashless Agrobank. Kita branding lah, kita buat satu branding kita panggil sebagai program Cashless Agrobank. So kita kat situ kita fokus, kita ada program cashless school, kita pergi ke cashless school, cashless kampung, kita ada buat lagi berbagai lagi tempat-tempat untuk kita menjadikan satu perkara itu lebih mudah untuk kita nak zoom in. Contoh sekolah, petani, and baru-baru ni kita pergi ke kawasan komuniti di luar bandar. Di situ kita membantu petani-petani ataupun petani yang nak berniaga
untuk menjadikan mereka, sebab mereka risau satu sekarang ni dari segi logistik, isu nak ke bank kan. So tak perlu risau lagi, tak perlu ke bank dengan dengan satu jari dekat dekat phone ataupun internet, just boleh membuat Boleh. transaksi tanpa tunai. Bermaksud program, minta maaf celah maksudnya program yang Cik Fazli cakap tadi tu bersama-sama dengan Penet ke macam mana, ataupun memang Agrobank sendiri? Betul. Kami memang bekerja rapat kan dengan Penet. Kami sentiasa kan apa-apa kita akan berkolaborasi dengan pihak Penet sebagai untuk memudahkan jadi pemulacara lah sebenarnya kan, untuk kita nak masuk ke satu sebagai rakan-rakan strategik lah dari Agrobank. Banyak program kita dah buat Cik Azwan kan, kita telah bergerak kepada, kita dah banyak, kita ada program masjid cashless, kita ada buat communication cashless, kampung cashless. Masjid pun ada. Ada. Kami semua kami semua dengan Penet lah kan. So termasuk dengan kita menjadikan Maha ni sebagai Maha cashless, itu pun kita berkolaborasi dengan pihak Penet untuk bersama kami kan, untuk kita menjadikan lagi Maha 2024 tahun ini. Okey, untuk Maha ni. Okey, Cik Fazli, sedikit Puan cakap dia jangan tanya soalan di luar konteks, tapi bukanlah di luar konteks. Kita nak spontan untuk tanya soalan. Selain daripada Agrobank bersama dengan Penet, mungkin Penet sendiri ada mungkin program-program ataupun produk-produk tersendiri yang Penet buat untuk cashless ni. Mungkin masuk ke kampung sendiri daripada Penet ke, ataupun mungkin yang berkenaan dengan atau event-event program-program daripada Penet sendiri untuk cashless ni, Puan? Okey, untuk program cashless ni kita bukan sahaja bekerjasama dengan pihak Agrobank, tetapi ada juga bank-bank lain dan juga bukan bank yang juga adalah partisipan kepada Penet. Jadi antara contoh kalau kita nak relate kepada program yang khusus kepada petani adalah program digitalisasi bersama Fefifo. So Fefifo ni adalah kiranya fintech company yang mana Penet bekerjasama dengan 100 petani dan kita bantu mereka untuk menerima pembayaran secara cashless. Pada masa yang sama ada kiranya special aplikasi yang kita yang digunakan oleh para petani ini untuk membantu mereka monitor hasil tanaman. Jadi semua ini memberi kiranya combination yang baik antara Fefifo dan juga Penet, dan itu secara langsungnya setelah berada di platform ini kami dapat melihat dari segi jualan dapat meningkat sebanyak 20% dari segi kolaborasi ini. Jadi benda-benda ni yang saya rasa amat penting. Dari segi Penet, kami amat mementingkan financial inclusion. Jadi kita nak bantu komuniti di luar bandar. Jadi itu yang macam yang Encik Fazli cakap tadi, kita akan pergi ke kampung-kampung, contohnya seperti Daro, kita pergi ke Keningau, Sabah bersama dengan Agrobank. Jadi kita akan letakkan duit now QR di pasar-pasar di luar bandar. Jadi membantu mereka untuk menerima pembayaran dengan lebih mudah, efisien dan selamat lah. Ini untuk cashless lah. Okey, kejap lagi saya tertarik dengan semua program dari Agrobank dan juga Penet ni. Mungkin sendiri daripada Agrobank sendiri ataupun daripada Penet ataupun kerjasama sekali. Sekejap lagi saya nak tanya pasal cabaran-cabarannya lah untuk cashless ni. Agak mencabar soalan ni ke tak tahulah kan, tapi dah tentu kita nak tanya cabaran. Apa yang orang komen, apa orang yang tak puas hati ke apa, kalau boleh kongsi. Tetapi sebelum itu boleh tak kita nak kongsi kepada pelapis kita di luar sana, pendengar-pendengar kita, untuk cashless ni sendiri kan, ada tak kalau kita boleh macam, bukanlah nak main emosi orang kat luar, tapi kita nak tahu ada tak kisah-kisah daripada cashless ni sendiri yang boleh kita kongsikan kepada orang luar. Mungkin kisah seorang pakcik ni ke yang tak erti guna cashless. Mungkin Cik Fazli sendiri kenal, bila dia kenal mungkin dia tolak ke kan. Lepas tu bila dia dah pakai dia tahu mudah, dan mungkin macam Penet cakap tadi dapat naik sampai 20% jualan dia. Ada kisah-kisah yang kita boleh kongsi tak kepada pendengar? Okey, alright. Kalau nak cerita kisah tu banyak Cik Zuan dia punya kita kisah. Kongsikan semua hari ni. Saya bagi satu contoh lah. Kami bergerak ke satu lokasi di satu pendalaman di Daro macam ni, di Daro sebagai contoh kan. Daro Sarawak. Daro Sarawak kan. So di situ penggunaan transaksi dia besar dari segi transaksi jualan dia. So tapi penggunaan dari segi handling of cash tu, nak menguruskan kewangan tu ataupun dia punya physical cash tu kan, itu antaranya lah. Yang keduanya, dengan menggunakan perkhidmatan cashless ni, kita tahu duit tu akan terus dimasukkan dalam akaun.
dia terus kredit ke dalam akaun. Dengan QR Agrobank ni dia masuk real time. Itu yang pertama lah, dia punya satu kepuasan kepada pihak pelanggan Agrobank dari segi penggunaan QR Agrobank. Yang keduanya, apabila transaksi itu dah masuk dalam akaun dan mereka dah ada satu inisiatif ataupun nak memperkembangkan lagi dia punya perniagaannya, datang ke Agrobank untuk menambah lagi dana dia punya pembiayaan. So senang untuk pihak bank untuk nak buat analisis dari segi dia punya kekuatan, ada punya cash flow dia. So banyak yang kami bantu dari segi membantu menaikkan lagi perniagaan petani-petani kita ataupun peniaga daripada Agrobank ni. So itu antara-antaranya lah. So ada banyak lagi peniaga-peniaga ni yang dia risau dari segi dia menerima banyak tunai setiap hari tu. So nak pergi ke bank dengan keadaan lokasi, jarak dan sebagainya agak-agak menyusahkan ataupun memberi satu kepayahan untuk pihak pelanggan kan. So dengan cashless ni semua dalam akaun dah, tak perlu lagi risau kan memegang tunai tu. So itu antaralah kami banyak membantu dari segi ada juga kan saya ingat lagi masa di Keningau tu dia ucap terima kasih tu kepada Agrobank kerana memberi perkhidmatan tanpa tunai ni. Kerananya ramai sekarang ni pengguna-pengguna ni memilih kepada cashless dan tak bawa tunai. Tak bawa tunai macam mana nak belanja kan, bukan tak ada duit tapi duit tu dalam akaun. So dengan adanya perkhidmatan ni dan peniaga dan juga semua petani pun dah bergerak ke arah moden ni, hanya meletakkan QR dia dah boleh scan je Cik Azwan. So sangat mudah kan. Itulah antara yang kami boleh share lah, kongsi kepada pendengar kejayaan sedikit lah. Okey, itu daripada Agrobank ya. Itulah saya sebelum kita pergi ke Penet lah, saya suka juga nak kongsi antara kisah-kisah pasal cashless sebab yalah saya sendiri daripada Agrobank selalulah ikut sebenarnya untuk maklumat pelajar kita pergi ke cashless. Selalu buat konten untuk ni. Antara benda yang memang kita cakap orang putih panggil trigger lah, bukan trigger kita macam menyuntik emosi saya sebenarnya. Saya ada buat satu konten dan interview seorang usahawan pakcik ni lah. So pakcik ni saya cakap lah apa pendapat dia tentang cashless semua. Tapi dia seronok sebab saya terkejut sebelum wujudnya perkataan cashless, dia kenal cashless ni dalam kamus hidup diorang ni. Diorang macam Cik Fazil cakap lah, cabaran diorang rupanya dari satu kawasan rural ni, dia nak ke bank mengambil kadang-kadang ada yang 20 ke 30 km. Jauh. Betul. Yalah kita duduk dekat sini, kita tak tahu kawasan sana macam mana. Betul. Jadi jauh. Bila dah start cashless ni mudah. Tapi cara penceritaan pakcik tu pada saya macam wah. Dia macam terharu. Orang-orang di rural area ni dia menghargai tau. Betul. So terima kasih Penet dan Agrobank lah untuk datang dan bantu pakcik. Pakcik kalau tengok kat sini, pakcik tolong like pakcik. Tolong komen sekali pakcik. Sebab kita pun ada komen-komen dekat sini. Kejap lagi kita tanya. Kalau Puan sendiri boleh kongsi tak Penet? Mungkin ada kisah-kisah yang macam tu Puan. Kita boleh kongsi kepada orang luar. Penet sendiri ada jumpa ke usahawan-usahawan ni yang mungkin dia kongsi? Mungkin saya boleh kongsikan lebih kepada cabaran lah. Okey, cabaran. Dari segi cashless ni. Jadi kita semua tahu dari segi digital literacy masih rendah di dalam Malaysia. Jadi ini sangat penting untuk para petani yang ingin mengembangkan lagi bisnes mereka. Tapi disebabkan cabaran ini, kami bekerjasama dengan partner-partner strategik kami untuk memberikan lebih latihan kepada para petani dan juga usahawan-usahawan di luar. Sebab kenapa saya share benda ni adalah sebab tahun lepas sahaja kita dapat lihat penipuan di Malaysia, kita rugi dalam sekitar 1.2 bilion. Jadi ini pada pendapat kami adalah berpunca daripada kurangnya literasi digital dalam kalangan Malaysia. Jadi kita nak bantu orang ke cashless, tapi pada masa yang sama kita pun perlu bantu mereka untuk menambahkan pengetahuan mereka. Jadi supaya bila mereka nak menggunakan cashless ni, ianya kira ada peace of mind lah kepada mereka. Tak adalah diorang risau kena tipu ke. Sebab sekarang ni dari segi sistem tak ada masalah. Memang selamat, memang memudahkan dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang-orang di luar ini ataupun petani-petani ini yang mungkin tertipu disebabkan kurangnya literasi inilah, digital literasi ni. Jadi itulah. Jadi Penet sendiri memang ada sediakan satu kursus ataupun latihan khas untuk
pengguna-guna petani-petani ataupun usahawan yang buat cashless ke macam mana Puan? Itu kita akan berkolaborasi dengan strategic partner lah selalunya. Contohnya Agrobank lah. Dan Memang juga- ada lah Cik Fazli buat latihan untuk usahawan ni semua khusus khas ke macam mana? Dia banyak Cik Azwan kami also bekerjasama dengan di Agrobank dengan Jabatan ACE, Agrobank Center of Excellence. Okey, So menarik. itu pun antara salah satu di mana kita selain membantu untuk menaik dia punya ilmu dari segi latihan kepada kita punya golongan sasar kita. Kita juga mengajar mereka dari segi literasi pentingnya penggunaan cashless ni. Penting lah itu sedikit kami boleh mengajar mereka kan. So kita mengajar mereka dari segi latihan, TVET dan sebagainya, terus kepada kita punya fokus dari segi pengurusan kewangan yang lebih baik. So tak perlu risau lagi lah dari segi. So kita literasi tu kita bermula dari bawah sampai mereka berjaya dalam bidang yang mereka ceburi. So macam itulah. Okey, so tadi Puan Fiza dah sentuh pasal cabaran tau. So nak tanya sikit lah, ni cabaran berdasarkan apa yang orang dah start ada bagi-bagi soalan dekat saya dan apa yang saya pergilah. Okey, boleh lah kita masuk cabaran tapi kita tak pergi sampai sensitive issue lah ya. So tapi contohlah cabaran-cabaran macam saya masuk kampung sebelum ni, diorang cakap di kawasan kampung orang cakap tak ada line. Tapi macam saya pernah ikut satu di di Kampung Bantal, faham? Oh, betul. Saya rasa dah pedalaman Puan, tu pengalaman saya kongsi lah juga. Wah, dah masuk dalam, kita naik boat semua pergi dalam, tapi line internet kuat. Dan orang kampung kat situ, hanya kampung situ semua orang pakai cashless. Saya terkejut. Betul. Itu saya dah bagi jawapan bocor lah. Tapi mungkin cabaran Cik Fazli dengan usahawan-usahawan, petani-petani kat luar sana dengan Agrobank ni, apa yang diorang rasa macam diorang bimbang sangat pasal cashless ni? Betul. Cik Azwan, kami di Agrobank ni kita punya mandat adalah pada pertanian ya. So kami punya customer ni lebih di luar bandar. Kan? So tu antara cabaran-cabarannya lah di luar bandar ni. Dari segi literasi macam tadi Puan Fiza kata, dari segi dia punya edukasi dia mereka, literasi, awareness mereka. Kan? Tu antara cabaran lah. So sebab mereka kurang terdedahnya kepada cashless dan sebagainya. So di situlah kita punya cabaran untuk memberi satu awareness, dia punya literasi. Kan? Antara cabaran saya rasa yang antara itu betul lah antara internet tu. Internet kami ada juga bergerak kepada beberapa lokasi di mana satu itu internet ni, sebab tu kami berkolaborasi bersama dengan PENET negara sendiri pun kami bersama supaya kami bersama dengan satu agensi untuk kita lebih bawa bersama a few lagi stakeholder bersama dengan Agrobank untuk kita menceritakan cabaran ini kan. So kita dapat bersama-sama untuk kita mengatasi cabaran antaranya internet itulah kan. Sebagai contoh, sebelum ni kita ke Kundasang, kami bersama dengan pihak Bank Negara Sabah dan juga dengan Sabanet untuk melihat untuk meluaskan lagi internet ke kawasan-kawasan di sekitar kan. Itu di antaranya lah. So dengan pihak Bank Negara Sarawak pun kami bersama juga dan juga lain. Tapi memang benar itulah internet yang antara cabaran-cabaran dia. So antaranya dari segi kerisauan peniaga ni dari segi ialah duit ni betul tak masuk ke dalam akaun kan. So itulah betul yang lah. tu kan. Sebab tu kami di Agrobank kami sentiasa kan untuk memberikan maklumat kepada peniaga-peniaga, ke pelanggan kami selamatnya menggunakan perkhidmatan tanpa tunai, sebabnya semua dalam akaun dah kan. So nak membandingkan dari segi nak pegang tunai tu, Cik Azwan, banyak dia punya risiko dan sebagainya. Betul. Kan? So kita pun untuk nak menjadi pengguna cara itulah dia punya one of solution. So cabaran tu kami hadapi dan kami atasi dengan kami punya strategi. Sebab tu kami buat program dan sebagainya. So kami dapat jumpa lebih ramai kami pelanggan pelanggan sedia di Agrobank dan akan jadi pelanggan Agrobank pun. Kita akan menceritakan pentingnya bersama Agrobank dan di situlah kami boleh menceritakan kami ada produk apa dan sebagainya untuk mereka rasa Agrobank adalah satu bank pilihan untuk mereka. Tu ayat dia, bank pilihan sentiasa. Agrobank sentiasa di sisi anda. Sekejap kita tanya apa tagline PENET pula. Tapi ya macam kita cerita balik pasal cabaran kan. PENET dah bagi tahu tadi yang bahawasanya sistem cashless ni memang selamat. So Agrobank sendiri memang boleh jamin lah. Maksudnya di luar, saya kerja Agrobank bukan saya condemn ke apa. Maksudnya ni soalan daripada orang luar lah. Selamatlah usahawan nak pakai cashless, tak ada problem sistem ke apa semua. Betul. Kan? Itu kami punya fokus je Azwan. Kita dari segi keselamatan, kami tak boleh nak kompromi dari segi keselamatan penggunaan ni. So kami sangat menitik beratkan selamat, cepat, mudah dan selamat.
menggunakan perkhidmatan Agrobank. Macam tagline Penet je tadi kan. Kalau saya boleh tambah, memang sistem tu selamat, tapi kadang-kadang yang disebabkan kekurangan digital literasi ni, orang-orang ramai ni actually fall victim kepada scam. Jadi ianya lebih kepada kesalahan diri sendiri, sebab reveal information kepada third party. Walaupun mungkin macam kadang-kadang diorang dapat telefon call, cakap saya daripada bank negara ataupun LHDN, tapi sebenarnya itu merupakan kekurangan daripada diri sendiri yang tidak aware bahawa saya tidak boleh provide information yang PNC kepada inilah scammer tu. Jadi ada juga cara lain, contohnya macam phishing scam itu pun adalah salah satu kiranya social engineering lah daripada itu. Betul lah. Itu pasal lah macam Puan Fiza cakap pasal scam tu pasal lah di Sembang Agro Podcast ni kita keluarkan 2 episod pertama ni pasal scam. Betul. Saya setuju macam Puan Fiza cakap. Puan Fiza tak salahkan tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. Tapi adalah untuk lebih kepada awareness lah. Maksudnya lebih kepada literasi pada mereka. So, sebelum kita pergi ke Agrobank kan, Penet sendiri ada tak dalam perancangan masa hadapan untuk cashless ni dan kepada untuk usahawan-usahawan dan juga pertanian ni? In future punya planning lah. Kami memang sangat menyokong sebab pertanian ini memang sangat penting sebab kalau dari segi keluaran dalam negara kasar, dari sektor pertanian menyumbang sebanyak 6.6% kepada ekonomi Malaysia. Jadi kami tahu tentang kepentingan ini dan disebabkan sektor pertanian ni kebanyakannya adalah petani-petani kecil yang banyak membuat transaksi di luar bandar. Jadi kami memang sangat menyokong cashless untuk membantu mereka untuk mengembangkan lagi bisnes mereka, bukan sahaja di tempat kampung-kampung. Jadi apabila adanya platform digital pembayaran ni, mereka dapat kalau di luar bandar, mereka dapat mengembangkan lagi ke kawasan bandar contohnya. Kalau di kawasan bandar boleh mengembangkan lagi ke luar negara contohnya, apabila ada platform digital. Faham Puan. Platform Penet ni macam Puan cakap lah, platform kepada banking-banking dan individual usahawan di luar sana untuk cashless. So boleh kongsikan tak, boleh reveal tak berapa peratus dalam Malaysia ni sendiri, Semenanjung dan juga Sabah Sarawak ni, yang dah gunakan cashless dan yang tak gunakan cashless, dan target dia memang nak 100% pakai ke macam mana cashless ni? Kita memang amat menyokonglah usaha cashless ni. Tapi dari segi percentage mungkin masih belum kepada optimal level sebab orang masih selesa menggunakan cash dan juga cek lah kadang-kadang. Jadi dengan usaha sama dengan rakan strategik, harapannya supaya lebih ramai yang akan move towards cashless lah. Puan, selain daripada kita kongsi kat Sembang Agro ni, mungkin dekat platform sosial media Penet ke apa, boleh tak macam orang kat luar tak tahu, dia nak refer pasal cashless punya promo ataupun pasal maklumat-maklumat pasal nak menggunakan cashless, ada dekat platform mana pun kita boleh nak tengok? Kita ada Instagram Penet MY. Tapi I think kadang-kadang orang confuse sebab Penet ni sebenarnya kami tak fronting dengan customer itu sendiri. Kami sebenarnya kalau nak kirakan layman untuk mudah pemahaman, kami kiranya tulang belakang dan macam Agrobank, bank-bank lain dan juga non-bank adalah partisipan kepada Penet. Jadi semua peniaga ataupun pengguna akan deal dengan pihak perbankan itu sendiri. Jadi pasal tu apabila kami berkolaborasi memang akan melalui pihak bank ataupun bukan bank lah. So Penet ni adalah tulang belakang tuan-tuan untuk kita semua. Okey. Dan Agrobank sendiri, Cik Fazli, saya sendiri dah seronok sebenarnya ikut pergi program cashless community, masjid, sekolah semua. Apa perancangan Agrobank sendiri untuk mengembangkan cashless dan juga pertanian ni, Cik Fazli? Okay, alright. So kami sebenarnya untuk di Agrobank banyak program kita dah buat, Cik Azwan. So pada tahun lepas pun hampir 15 program kita dah buat. So 15 hampir kan. Antara yang paling saya share macam Daro, kita pernah buat dekat dekat Pekan Sehari Temerloh. Pasal Pekan Sehari terpanjang tu kita buat di situ cashless.
So antara-antaranya lah. So pada tahun ni banyak agak kita dah buat. So baru-baru ni pun kita telah mengikuti satu program daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, ready kembara cashless. Kita buat satu kembara daripada Putrajaya sampai ke Pulau Perhentian. Kita untuk memberi education kepada peniaga-peniaga, terutama kepada SME dan juga sektor pertanian ni untuk menggunakan cashless. So itu di antaranya. So akan datang Cik Azwan banyak lagi. So kita akan pergi ke banyak kita punya focus group, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar lah. Sebabnya itulah kami punya fokus untuk membantu dari segi mendapatkan lebih dia punya pengetahuan lah, pengetahuan kepada mereka. So selepas ini kita akan bergerak lagi ke beberapa lokasi masih dalam perancangan. Tapi kita nak fokus kali ni di Maha ni. Ini antara dalam Maha, kita nak Maha go for cashless. Sekarang yang kita tengah buat sekarang ni Cik Azwan so itu antaranya. Tapi kejayaan banyak Cik Azwan saya boleh share. Baru ni pun saya pun telah ke Filipina untuk buat satu conference bersama dengan a few bank daripada Asia. And saya pun telah share berkenaan Agrobank selaku one of the bank, salah satu bank yang untuk memberi perkhidmatan tidak terhad kepada pembiayaan pertanian berkenaan dengan perkhidmatan e-channel ataupun digital dan sebagainya. So alhamdulillah Cik Azwan mendapat pujian daripada beberapa negara berkenaan peranan Agrobank membantu di luar-luar bandar ni. So itulah memberikan kami semangat tu, kami nak lebih fokus lagi kepada golongan sasar di situ. So itu di antaralah. So benda ni kalau cerita pasal program tak diceritakan dari segi dia punya performance atau prestasi pun tak ni. So kami telah merekodkan transaksi peningkatan sangat banyak sebagai contoh pada tahun lepas daripada Januari sampai ke Ogos kita hanya rekod 1.7 juta transaksi, tetapi pada tahun 2024 daripada bulan Januari sampai ke Ogos hampir 4.2 juta transaksi. Peningkatan banyak tu, lebih kurang 148%. So itulah nampaknya impact tu berkesan lah berdasarkan program itu antara kejayaan daripada Agrobank bersama jugalah dengan kita punya rakan strategik yang banyak membantu dari segi untuk memberi impact berkenaan perkhidmatan tanpa tunai itu. Betul. Semakin rancak kita punya tajuk yang kita bincang pasal cashless dan pertanian ni. Sebab apa saya cakap rancak? Kita sedar tak sedar masa mencemburui itu, ayat-ayat biasa lah, masa mencemburui. Kita dah sedar tak sedar dah setengah jam ke 30 minit kita borak ni. Kalau ikutkan soalan saya ni ada dalam 8 muka surat ni sebenarnya ni. Okey, tapi tak apa, sebab kita nak hargailah kepada pelayan-pelayan kita yang menonton dan juga mendengar podcast kita ni. Mungkin kalau daripada luar yang offline ni yang tengah tengok dekat stage tu nak hantar soalan, kita boleh minta kru-kru kita untuk hantar soalan dekat sini. Boleh. Okey, dan juga yang belum share kita raikan soalan-soalan dekat sini. Kita tengok dulu soalan-soalan daripada kita panggil netizen lah. Sebab kita macam Agrobank, kita panggil kita punya fan kita lah di Agrobank ni. Ada tanya daripada Julian. Dia kata, so kita ajukan pada soalan Agrobank dulu. Apa plan Agrobank nak luaskan lagi penggunaan QR code di seluruh Malaysia? Lebih kurang soalan saya juga tadi. Ada mungkin ada lagi plan-plan lain tak, Tuan? Okey, plan kami memang itulah plan banyak kepada yang bertanya tu. So plan kami antaranya kami nak menaikkan lagi kita punya perkhidmatan tu, boleh nampak lagi dia punya antaranya saya share sekarang kita dah ada soundbox notification. So di mana setiap transaksi tu akan keluar notifikasi. So itu antaranya lah so kita akan perluaskan lagi ke beberapa lokasi dan kami akan buat lagi banyak untuk menarik minat pengguna-pengguna di sana tu. Kan kita akan buat satu lagi program kempen pun kita akan buat. So itu antaralah kita nak memperluaskan lagi so daripada kalau boleh kami nak memastikan di luar bandar ni dia tak terasa terpinggir ataupun sejauh dengan bandar-bandar ni. Lebih kurang ni berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan di luar bandar ni, dengan bersama bandar ni. So macam baru-baru ni kami pergi ke satu bazar Ramadan pada Ramadan yang lalu. Hampir 90% pengguna peniaga semua tanpa tunai kan. So mereka rasa mereka pun rasa macam di KL pula rasa peniaga bazar di KL kan. Semua cashless kan. So kami akan perluas lagi dengan banyak lagi program. Kami akan pergi dan insya-Allah kepada yang bertanya itu kita akan sampai ke tempat yang bertanya itu insya-Allah. Betul. Tu saya tengok dia punya inovasi ni kan, macam dulu yang kita paparkan kat sini kalau pelayan-pelayan kita boleh tengok, ini antara cashless yang dah biasalah. Orang cakap dah
pemandangan biasa di kedai-kedai kita tengok yang dah ada Betul, ni. betul. Dan itu adalah mesin untuk apa orang panggil? Yang Wave. betul. Wave ni lah. Ha. Dan juga kalau kita pakai Apple Pay ke ni dah ada, boleh pakai scan pakai telefon. Betul. Paling terkini sebenarnya, saya terkejut jugalah. Ada bunyi itulah yang Cik Oh, Fazli cakap. betul. Anda telah membayar. Kadang-kadang kalau tu tersebut kuat melulu macam segan ingat, tapi baguslah. Betul, Maksudnya betul. untuk sawan. Betul. Ada lagi tak inovatif lain daripada mungkin Penet ke ada? Macam soundbox tu sebenarnya memang memudahkan, terutamanya kalau macam pakcik-pakcik ataupun makcik yang meniaga dekat pasar, dialah yang masak, dialah juga yang nak tengok duit masuk ke Betul. tidak. Jadi bila ada soundbox tu memang Senang memang lah. memudah cara. Betul. Betul. Sebab saya dengar ni saya tak maksudnya bukan cerita pasal cabaran lagi, tapi ada saya tengok baru-baru ni kan, ada seorang akak ni berniaga dekat sekitar Agrobank tu juga. Dia pakai kita punya ni kan, semua, cuma dia cakap kalau dia tak pakai soundbar tu, memang pernah je ada orang-orang yang macam dah lapar sangat. Dia dah scan, dia cakap dia dah bayar tapi dia tak bayar lagi. Tak baik tau, jadi dah daging tau sebenarnya. Kita nak pesan kita nak bantu orang untuk cashless kan. Ada pula yang ambil kesempatan Betul. kan. Okay, so kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, daripada ni Hanafi Anwar ni, dia cakap, okey ni kita dah tanya tadi, dia cakap ada plan tak untuk kawasan pedalaman yang kurang internet coverage? Mungkin ada plan yang tertentu untuk internet coverage. Adakah di bawah Penet Agrobank sendiri ataupun pihak telco sendiri yang kena ni, ataupun mungkin ada kerjasama daripada Penet, Agrobank dan juga telco-telco ni untuk naikkan ke? Okey, alright. Macam saya share tadi kan, kami sentiasa bersama dengan pihak Penet, Pen Negara dan juga syarikat-syarikat telco kan. Kami juga kalau dengan pihak-pihak PBT lah kan, di situ kami dapat berbincang dengan setiap apa yang terlibat untuk kita melihat macam mana kita lagi nak menaikkan lagi taraf, terutama dari internet di luar bandar ni kan. So itu yang kami sentiasa fokuskan. So dengan harapan masuknya satu program ni menjadi satu penanda, satu dia starting point lah, starting point kepada semua untuk melihat pentingnya kekuatan internet di setiap lokasi. So itulah kami punya sentiasa kami bersamalah dengan macam saya mention tadi dengan pihak Penet, Pen Negara dan semualah kan, untuk kita memastikan setiap lokasi-lokasi itu tidak terganggu dengan talian internet yang sangat lemah itulah. Faham. Maksudnya semua orang bekerjasama, dan saya lihat cashless ni pun bukan di Malaysia, dia global Betul. Maksudnya semua satu dunia dah untuk cashless ni. Okey, ada apa-apa nak tambah ke? Tak ada? Nampak muka macam nak tambah ni, tapi sebelum saya pergi ke soalan, sebab masa pun berjalan, saya pergi ke Nurul Nadiah Idris. Dia kata ada inisiatif cashless. Adakah inisiatif cashless ni sesuai untuk pelajar sekolah? Betul juga, sebab saya pun ada anak yang bersekolah. Ada sekolah yang dah memang pakai macam QR tu, budak-budak tak boleh buat telefon. Betul. Macam anak saya ajar pakai duit, tengah kira-kira lagi. Betul. Nanti dia minta lebih. Tak apa, teruskan. Mungkin ada sesuai ke tak sesuai, Puan? Sebenarnya memang dah ada inisiatif begitu. Jadi di Penet kami berkolaborasi dengan pihak bank. Jadi ada beberapa cashless school yang mana inisiatif itu telah bermula beberapa tahun yang lepas lagi. Jadi ini tidak menggunakan duit now QR, tapi lebih kepada penggunaan kad debit. So mekanisme dia adalah menggunakan kad debit daripada ibu bapa ke, ataupun orang ada konsep lain? Budak dah boleh buka dah akaun sendiri. Jadi untuk mana-mana bank yang ada fasiliti tersebut, dia akan membenarkan budak-budak untuk buka akaun. Dan dia boleh buat bayaran di kantin-kantin sekolah dan juga di koperasi. Jadi ini memang memudahkan lah, dan kita nampak banyak juga take up, sebab kadang-kadang bank-bank ni akan customize kad debit tu siap link dengan kad pelajar. Mudahlah. Jadi mudah. Maksudnya kita bukan pelajar sekolah, saya rasa boleh sarankan, sebab benda ni bagus. Kalau kata-kata duit ni, budak-budak akan selalu tercicir shilling duit ni apa semua. Kalau ada satu kad ni, jadikan kad pelajar, bukan pelajar sekolah je. Saya rasa peringkat-peringkat pelajar universiti pun semua lagi mudah kan. So kita sarankan diorang pakailah semua cashless macam ni kan. Okey. Alright, kita ambil last soalan dan minta maaf kepada pelajar semua. Sebab floor manager dah beritahu cepat-cepat kejar masa, tapi jangan bagi peluang untuk Maha ni. Okey. So, daripada Syamin Azhar katanya dekat sini, from both experience and opinions, ada lagi ke community yang not interested to convert to digital payment? And what do you think that is?
Menarik soalan dia. Betul. Terima kasih Asyamin Azhar untuk soalan tu. Betul. Saya nak jawab ni. Boleh saya ambil sedikit memang betul lah, masih ada lagi yang rasa tak selesa dan rasa risau kan. So masih ada lagi. So kita nak meyakinkan 100% tu memang agak mencabar dan juga impossible lah nak capai that 100% kan. Tetapi kita macam saya katalah, kita sebagai selaku bank yang memberi perkhidmatan perbankan tu kena sentiasa mendekati pelanggan-pelanggan, menceritakan antaranya macam mana kita berani podcast ni kan. So kita boleh share kan supaya benda ni boleh disampaikan kan, diluaskan. So masih ada lagi semua yang masih rasa kerisauan kan, masih rasa dia rasa pegang tunai tu lebih selesa. Masih ada lagi kan. Tetapi dengan peredaran masa, insya-Allah benda tu akan bergerak dari satu fasa ke satu fasa. Mungkin dia rasa, mungkin dia kata dia tidak perlu, tetapi apabila dia melihat kepada rakan-rakan dia yang berniaga dah menggunakan, mungkin rasa macam ketinggalan nak pakai mungkin so kita akan sentiasa memberi pendekatan kepada semualah kepada pelanggan Agrobank dan juga bakal pelanggan Agrobank untuk faham, sedia dan rasa penting dan selesa menggunakan perkhidmatan cashless ni. Faham. Dari mata Penet sendiri macam mana? Puan, bersoalan ni. Pada saya, komuniti yang sedikit susah untuk kita bantu daripada cash kepada cashless ni adalah golongan orang-orang tua sebenarnya. Jadi mereka ni memang dah biasa menggunakan cash dan mereka juga takut untuk menggunakan cashless ni kan. Jadi macam yang saya kata tadi, literasi digital ni amat penting. Jadi perlu sampai ke golongan-golongan tua ini juga. Jadi mungkin apabila anak-anak mengajar orang-orang tua ni untuk menggunakan pembayaran, mungkin menggunakan kad ATM, apabila mereka sudah biasa dan rasa perkara itu memudahkan, diorang akan lebih menggunakan cashless di masa hadapan. Kita bagi nampak lah kepada komuniti ataupun golongan-golongan ini yang rasa susah, kita tunjukkan benda ni sebenarnya mudah. Dan start macam Puan Fiza cakap tadi lah, start daripada anak-anak ni lah yang bantu kan. Tapi saya setuju juga tu pasal lah kolaborasi antara Agrobank dan juga Penet ni, kita masuk ke rural area tu sendiri. Macam saya cakap lah, saya pun terkejut masuk ke Kampung Bantal tu. Memang naik boat ke dalam tu semua. Ingat tak ada internet kuat dah semua orang pakai cashless walaupun sekecil-kecil kedai runcit pun. Itu sangat saya kagum lah sebenarnya. Betul. Yang paling saya kagum ada logo ni lah Agrobank kan. Okey. Alright, saya rasa kita minta maaf kalau pada macam komen-komen kita tak sempat baca. Kita dah sampai ke penghujung rancangan sebenarnya. Boleh kalau kita nak drag sampai petang boleh, tapi kita ada program-program yang lain. Yalah. Tapi itulah kita nak beritahu di Agro Youth sendiri sebenarnya saya letak saya antara project leader untuk Agro Youth ni, cashless zone saya letak dekat depan pintu gerbang tu. Saya kecil je. Saya tak puas hati. Saya boleh bincang dengan bos saya letak sebesar-besarnya di sebelah konti ni saja. Cashless zone. Harap-harap dapat ni lah orang boleh tahu, orang datang sebab kita ada macam-macam juga. Kita buka usahawan lah daripada Agrobank sendiri yang memang hasil-hasil yang latih oleh Agrobank Center of Excellence ni, ACE ni, di mana diorang ada jual melon manis, ada burung puyuh, kambing semua, cili daripada UPM, semua student-student ni pun diorang akan meniaga di sini, semua transaction dia cashless. Betul. Okay. Cik Fazli pun datang semalam. Alamak, ada soalan. Nak baca last ke? Boleh. Last kita last. Sebab kat sini dia tanya, daripada Nurul Saadah Zamri cakap, tak ada ke kempen untuk pengguna duit now QR via Agronet? Cik promote sikit kalau ada. Ayat ni simple. Cik promote sikit kalau ada. Ni saya rasa macam orang-orang yang ni lah Agrobank kat ni. Okey, kita sekarang tengah ongoing satu kempen Cik Azwan untuk kita nak menggalakkan daripada pelanggan Agrobank dan juga bakal pelanggan yang lihat tertarik dengan kempen yang telah dijalankan oleh pihak Agrobank. So antara yang kita telah kempen telah berjalan sekarang adalah pengguna pelanggan Agrobank yang menggunakan Agronet Mobile ataupun mobile banking dan scan QR di mana-mana, dia berpeluang untuk mendapat wang kemenangan ataupun hadiah. So dia hanya belanja RM20, minimum RM20 dan dia melayakkanlah untuk mereka penyertaan untuk kempen daripada Agrobank. So kempen tu ini adalah berlangsung daripada September, daripada 1 September hingga 30 November 2024. So saya jemputlah semua pelanggan-pelanggan Agrobank untuk menyertai kempen ini. Kempen lah. Itulah. Saya tengok memang banyak kempen-kempen yang dipromosikan lah.
Mungkin ada apa-apa lagi ke? Ni Cik Fazil tak ada lah. Dah habis ke ataupun Okey. Tak ada. Okey, kita sebenarnya nak buat penutup. Jadi untuk yang penutup ni kita nak kita round table lah. Mungkin kita nak daripada apa yang kita dah kupas, mungkin kesimpulan dan juga mungkin saranan daripada pihak Penet sendiri sebagai penutup pada orang luar untuk cashless dan pertanian lah yang kita bincangkan hari ni. Mungkin pada orang luar sana. Okay, jadi transformasi digital ni memang pada kami di Penet memang adalah sangat perlu, terutamanya dalam sektor pertanian. Jadi kami berharap dengan kerjasama antara pihak Penet, agensi kerajaan, bank-bank dan bukan bank juga, dan semua pihak berkepentingan dapat push lagi cashless kepada next level. Okey. Itu saran daripada Penet sendiri ya, Puan Fiza. Push cashless to the next level. InsyaAllah. Jadi penutup Cik Fazli, last pada orang luar. Boleh kaitkan sedikit dengan go cashless di Maha ni. Alright, kami di Maha 2024 ni kita nak membawakan Maha Go for Cashless, kan? Kita nak menjadikan dari segi transaksi di sini, peniaga-peniaga yang menyertai Maha 2024 ni terlibat dengan tanpa tunai. So saya nak menjemput kepada semua di luar sana untuk datang ke Maha 2024 yang ini baru hari kedua, untuk jemput datang ramai untuk lihat apa program-program terutama daripada Agrobank. Kita telah menyediakan banyak program atau cara program daripada Agrobank daripada hari pertama sehingga ke 22 bulan. So jangan risau jika tak bawa wang tunai, kita hanya scan QR dengan Agrobank. Dan kita telah cashlesskan hampir ramai peniaga-peniaga di sini, semua tanpa tunai, kan? So terima kasih Penet membantu Agrobank untuk kita mempromosikan cashless untuk Maha 2024 ni. So apa lagi saya nak cakap, datang ramai-ramai ke Maha 2024 dan kita lihat apa yang menarik di Agrobank. Okey, Cik Fazli, selaku Agrobank penaja utama di Maha 2024 ni, adakah boleh saya bagi tahu dekat pelai-pelai di luar sana ataupun pendengar-pendengar kita, semua usahawan di Maha 2024 ni semuanya cashless, betul? Betul. Kita akan menjadikan semua cashless, so tak perlu risau. So kalau kita lihat di laman tiba 2 Cik Azwan kan, kita punya peniaga-peniaga food truck semua cashless kat sana. So menarik, kita pergi kat sana kan, sama-sama kita melihat apa ada program-program kat sana, ada banyaklah mekanisasi apa padi dan sebagainya, berhampiran dengan laman tiba 2 kita boleh membeli semua cashless. Cantik. So semuanya cashless Cik Fazli ya. Yes. Okey, minta maaf saya mencelas kerana masa betul-betul mencemburui, jealous betul dekat kita ni. Okey, terima kasih. Sekali lagi kita rasa berbesar hatilah Puan Nurshitra Firza, Puan Firza kita daripada Penet sendiri yang hadir ke Sembang Agro ni, berkongsi tentang cashless dan pertanian. Cik Fazli sendiri sahabat merangkap abang, merangkap saya punya mentor jugalah dekat Agrobank ni. Cik Fazli ketua bahagian perbankan perniagaan Agrobank. Bahasa Melayu ni dia macam panjang sikit. Saya kena baca. Puan Nurshitra Fizra, pengarah perkongsian strategik Penet, dan juga saya Hazwan Hairul, host anda pada hari ini di Sembang Agro. Sebagai penutup, ingin saya sarankan kepada orang luar sana, tolong jangan lupa, jangan pergi ke mana-mana, setia bersama di platform sosial media Agrobank, kerana kita Sembang Agro ni insya-Allah esok kita akan ada lagi dan hari-hari berikutnya insya-Allah kita akan ada. Dan kalau mungkin ada yang terlepas tak sempat untuk datang ke Maha 2024 ni, boleh terus bersama dengan semua platform sosial media kita untuk sentiasa tengok update-update terkini lah. Jadi itu saja, kalau ada salah silap kami minta maaf, dan harap-harap perkongsian yang sangat menarik ni dapat berkongsi, orang cakap knowledge lah tentang tajuk yang kita kongsi, terutamanya hari ni cashless dan pertanian ni. Saya Hazwan Hairul ucapkan Assalamualaikum, terima kasih.